Dan yang ketiga, tuan-puan, tak ada jalan lain, kena pendapatan. Pendapatan kena naikkan. Pendapatan kena naik, tuan-puan. Tuan-puan, kalau kita income kita dah kecil, habis dah, tuan-puan. Tuan-puan boleh berjimat, tuan-puan. Tapi nak jimat ni dia ada limit. Pendapatan nak meningkat tak ada limit. Jimat dia ada limit. Tuan-puan tak boleh jimat tu sampai langsung tak ada perbelanjaan, tak boleh. Jadi tak ada jalan lain, mesti cari jalan besarkan pendapatan. Kalau income kita dah kecil, tuan-puan, memanglah tolak-tolak sana memang dah tak boleh pergi. Kena. Ini tolak, tuan-puan, belanja kurang ni ialah defensif. Tapi kita kena ofensif, tuan-puan. Kita kena pergi attack untuk kewangan kita meningkat. Okey? Tak selesai. Tak selesai dengan berjimat. Tak selesai dengan hanya jual ni. Kena tingkatkan pendapatan. Always tingkatkan pendapatan. Cari jalan. Tingkatkan pendapatan. Okey? Jadi saya rasa lagi 4 tu tuan-puan boleh tengok video 36 minit. Tuan-puan tengoklah banyak kali. Tim admin akan hantar video kepada tuan-puan. Tengoklah. Mudah-mudahan hari ni adalah turning point. Mudah-mudahan. Jadi turning point untuk kita perbaiki balik kewangan kita. Taubatlah daripada dosa-dosa kewangan yang lalu. Kita perbetulkan diri kita. Kewangan ni sebenarnya membina kekayaan ialah tentang membina diri kita menjadi diri kita lebih baik. Dia bukan sekadar poket. Ada masalah kewangan, ada masalah hutang, bagilah duit banyak mana, tuan-puan. Kalau tak ada ilmu, diri kita, habit kita tak betul, duit yang banyak akan habis. Tapi kalau kita ada ilmu, kita ada habit yang betul tentang kewangan dan kekayaan, tak ada duit pun duit akan datang. Kekayaan ialah tentang membina diri, bukan membina poket. Membina diri maksudnya apa? Tukar mindset kita daripada orang biasa-biasa, tukar cara berfikir, cara melihat sesuatu macam orang kaya. Ilmu kita daripada tak tahu apa-apa, ilmu kita tahu apa yang orang kaya tahu. Skill kita tak ada skill, kita ada skill apa yang orang kaya ada. Dan kita buat apa yang orang kaya buat hingga menjadi sebahagian daripada diri kita, dah jadi habit yang tak boleh ditinggalkan, tuan-puan. Kita akan jadi orang kaya. Kajian, tuan-puan, di Amerika dia buat kajian. Orang yang menang loteri, daripada orang yang pokai, menang loteri, dia kaya sekejap, tuan-puan. Masuk tahun ketiga, dia pokai balik. Sebab apa? Diri dia tak kaya lagi. Duit ada masuk dalam poket, tapi diri dia masih miskin. Cara berfikir miskin, habit dia miskin. Akhir sekali dia balik kepada diri dia balik. Kita tak akan mampu tampung kekayaan kalau diri kita tak ready. Tak akan mampu, tuan-puan. Kekayaan tu akan lari balik. Tapi kalau kita orang kaya, tuan-puan, tak ada duit, kekayaan akan datang.